kenapa kontraktor semua kena register dengan CIDB? Saya, Dato' Aziz, coach untuk kontraktor. Okey, satu persoalan kepada banyak orang. Ramai orang tanya, kenapa kontraktor kena register dengan CIDB? Kan? Kenapa? First sekali, itu adalah undang-undang negara Malaysia. Setiap kontraktor ataupun setiap entiti yang nak menjalankan bisnes kontraktor di Malaysia, lokal atau foreigner, kena register dengan CIDB. Kalau dia tidak register, maka dia telah melanggar undang-undang Malaysia. Okey? Akta CIDB, Akta 520. Okey, Akta 520, Section 25 kata, setiap syarikat kena register dengan CIDB. So, wajib register dengan CIDB. Nak jadi kontraktor, kena nak undang-undang. So, kalau tak register, apa jadi? Ramai kat luar yang tak register kan? Yalah, macam juga lesen buat kereta. Ramai yang tak nak ada lesen, tapi buat juga kereta. So, betul lah. Ramailah kat luar sana yang tak register sebagai kontraktor dengan CIDB. Tapi, kalau apa-apa jadi, mereka boleh didenda paling kurang RM10,000, paling banyak RM100,000. Lesen akan digantung. Kerja tak boleh buat lagi. Nama kena blacklist. Kata nak jadi kontraktor, buatlah betul-betul. Takkanlah satu hari buat kerja terus nak berhenti jadi kontraktor. Kan? Itu yang paling penting ialah undang-undang. Satu lagi, kita nak buat bisnes dengan orang Malaysia. Betul tak? Saya kira orang yang kita nak buat bisnes itu ialah dengan orang perseorangan atau syarikat. Bila kita nak jumpa orang, takkan kita nak kata, saya Aziz lah, saya kontraktor lah, boleh ke tuan bagi kerja kat saya? Macam mana kita nak tunjukkan kita punya, nak yakinkan customer atau bakal customer kita yang kita ni boleh buat kerja? Kan? Tapi Endon tu boleh je buat. Itu masalahnya. Masalahnya, kita ingat kita nak lawan Endon tu. Endon tu memanglah buat kerja haram kat Malaysia. Dah lah dia masuk pun permit tak ada. Kadang-kadang pasport pun dia expire. Lepas tu dia pergi pilih, offer job. Masalahnya ada orang kita yang percaya. Tak apa. Orang kita nak percaya tak percaya tu dia punya pasal. Tapi kita sekarang ni, bila kita ada lesen, kita boleh cakap kat orang kita, orang tempatan, bang, abang nak buat pagar, abang nak buat extension di rumah, abang nak ambil risiko, ambil budak-budak Indo yang tak ada permit, atau abang nak bagi saya. Saya ada syarikat. Saya register dengan CIDB. Abang nak ambil risiko ke tidak? Kalau saya register, saya tak boleh lari. Kan? Abang tahu pejabat saya kat mana. Abang tahu rumah saya kat mana. Macam mana saya nak lari? Tapi kalau abang bagi ke Indo ni, abang bayar deposit RM5,000, RM10,000, kalau besok dia lari, abang nak buat apa? Boleh cakap macam tu. Dekat prospek customer kita. Jadi peluang kita buat bisnes, okey lah. Masa yang sama, kita boleh hentikanlah amalan-amalan orang tempatan kita daripada asyik nak ambil pekerja-pekerja Indo yang tak ada tak sah taraf ni untuk jadi kontraktor orang. Kan? Itulah. Jadi, kena register. Buat syarikat, register dengan CIDB. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.